Kedudukan ini bukan usaha sendiri. Itu dia harus betulkan dengan menunjukkan kemampuan dia. Bagi saya, Nuriza kena buktikanlah bahawa dia ada pandangan atau pendirian yang berbeza dengan ayah dia dan dia mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada ayah dia. Itu saya rasa masa akan buktikan. Nah, bagi saya, ini adalah kekurangan dia atau limitasi dia dan dia akan menghadapi ini. Nuriza mempunyai kelebihan untuk menang, tetapi dia juga mempunyai disadvantage dia ialah satu, dia akan sentiasa menghadapi kritikan. Orang kata you dapatkan blessing daripada ayah dan kedudukan ini bukan usaha sendiri. Itu dia harus betulkan dengan menunjukkan kemampuan dia. Kedua ialah Nuriza tidak pernah memegang jawatan pentadbir. Dia tidak pernah dalam negeri, kerajaan negeri, tidak pernah dalam kerajaan pusat. Yang ada beberapa jawatan yang bersifat penasihat dan tapi orang yang sebaya dengan dia seperti Amiruddin dah jadi dua penggal, MB, ada Nik Nazmi, Chang Di Kang, semua ni pernah jadi menteri dan ada yang lain jadi exco. So untuk memimpin satu parti yang ramai yang lebih berpengalaman daripada dia ada satu gap yang harus berusaha untuk kejar.